bersinar di langit tinggi, cahayanya lembut menyentuh bumi. Assalamualaikum pembuka bicara ini, teknologi memacu generasi kini. Terletak di kawasan Sungai Kapar Indah, berdirinya sebuah institusi pendidikan yang menjadi kebanggaan komuniti setempat. Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kapar Indah, sejak penubuhannya, sekolah ini komited dalam melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah seimbang dari segi sasiah, kepimpinan dan kemahiran abad ke-21. Sudut mama inovasi ini, minat terhadap teknologi mula disemai dan dipupuk. Robotik bukan sekadar aktiviti tambahan. Ia adalah platform yang melatih pelajar untuk berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan berani mencuba sesuatu yang baharu. Dengan bimbingan guru yang berdedikasi, para pelajar didedahkan dengan asas kejuruteraan, logik pengatur caraan serta kemahiran kolaborasi dan kumpulan. Impact daripada permainan robotik Lego ni, dia melatih pemikiran murid secara kritis. Jadi impact daripada pelajaran sama juga macam pelajar sekarang ambil sains tulen, fizik, kimia. Ada orang diberi ilmu oleh cikgu bagi teori. Pada pendapat saya, ya, pun murid banyak cari jawapan untuk latihan-latihan online pakai Google. Saya pun kadang-kadang sekarang saya pakai ChatGPT nak cari jawapan latihan kalau ada yang saya tak tahu. Nak study pun boleh pakai ChatGPT. Katalah banyak sangat buat buku modul tu kan sampai dah habis. Kalau nak minta soalan, minta ChatGPT pun boleh minta soalan latihan. Pembelajaran di dalam kelas kini tidak lagi terhad kepada buku teks semata-mata. Melalui pendekatan PDPC yang berteraskan teknologi, para pelajar dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif, dinamik dan menyeronokkan. Penggunaan aplikasi digital dan aktiviti coding membantu pelajar memahami konsep dengan lebih jelas dan mendalam. Pak kata pepatah, ilmu pelita hidup. Teknologi juga membuka ruang kepada pembelajaran kendiri mengikut kemampuan masing-masing tanpa rasa terpinggir. Namun begitu, di sebalik kecanggihan ini, peranan guru tetap menjadi tunjang utama. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembimbing yang membentuk cara pelajar berfikir, menilai dan membuat keputusan. Gabungan antara ilmu, pembimbingan guru dan teknologi menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Teknologi memainkan peranan penting dalam menyokong pembelajaran pelajar. Keberadaan seperti laptop, Chromebook, komputer dan peralatan studio membantu pelajar belajar dengan lebih interaktif dan kreatif. Sokongan daripada PIBG dan Kementerian Pendidikan Malaysia membolehkan semua ini direalisasikan. Dengan kemudahan ini, pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Bak kata peribahasa, usaha tangga kejayaan. Dengan setelangan kecil pada hari ini, ia akan menjadi satu penentu pada masa yang akan datang. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.